Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Come with me and run away. Pack up your bags 'cause we're going now. Driving all night to the edge of town. Just you and I, no one else around. Come with me and run away. I think we need to go. Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Bermula dia bagi gambar, nampak gambar dekat dalam ruang tamu kan. Tiba-tiba isteri dia ni kena marah dengan suami dia menangis. So kameraman kan ambil angle close up dengan menangis. Sebab apa dia nak ambil close up tu? Sebab dia nak dapat suasana sedih tu. Kalau dia ambil gambar tu kita ambil buat dia tengah sedih kan ni, rasa tu penonton akan tengok sedih tak? Macam ni ke? Jadi dia tak ada feel. Kalau cerita Indo lagi lah, Indo yang drama, dia punya tamil ke, dia punya nak, contoh nak, dia nak bunuh orang ni lama dia punya mana tak? Gambar peragang dia nak tumpuk tu lah. Itu masalah, itu adalah anger. So maksudnya angle ni memang main peranan. Kalau saya tengok tadi lah, saya tengok ada video yang faham itu, dia banyak main angle lah. Tiba ada gambar dia jauh, tiba gambar dia dekat sikit, tiba dia ambil gambar tepi sikit, gambar pada tangga, itu semuanya angle. Itu adalah kita punya view lah. So mungkin lepas pada ni adik kena eksperimen lebih sikit lah. Jangan jangan maksudnya kita kena baiki balik. Kita kena ambil banyak angle. Tapi bila banyak angle ni, kalau kita nak ambil banyak angle dalam video satu yang satu masa, kena buat apa? Kena ada apa? Kita nak cerita, contoh macam cerita drama TV7 kan. Kalau tengok cerita drama ni, banyak je kameraman dia ni. Ada dekat, tiba-tiba ada gambar kat ruang tamu, tiba-tiba ada gambar close up muka ni pula, tiba-tiba ada gambar close up mak menantu pula contoh. Jadinya bila kita nak ada banyak angle, kita perlukan ramai. Kita kena ramai kameraman lah, videographer kena ramai. Jadinya kita kena ada dalam pasukan. Tak boleh buat seorang. Kalau buat seorang boleh, tapi kita kena set awal-awal lah. Kita letak sini handphone kita sini satu, kita letak handphone sini satu. Dapat tak cikgu cuba bayangkan? Kita kena letak tripod kita satu, letak, kita kena tiga handphone. Macam cikgu nak buat rakaman ni, cikgu nak ambil rakaman cikgu ucap ni. First kali cikgu kena ada main kamera cikgu letak ke depan. Cikgu set up tripod, cikgu letak kamera. Kedua cikgu ambil tripod kedua, cikgu letak sini pula. Cikgu set up cikgu punya kamera, close up pula cikgu dengan bercakap. Lepas tu kamera yang ketiga cikgu letak kat sini, ambil gambar pada belakang, tunjuk cikgu cerita dengan adik-adik semua. Dapat tak? Kita kena ada 3 kamera, 3 tripod, seorang je. Mana kita yang kita seorang. Tapi kalau kita ada dalam pasukan, okey. Contoh, adik nama apa adik? Iman. Okey, Iman pegang handphone smartphone ni, rakam cikgu yang ni. Okey, adik yang sebelah ni nama apa? Akil nak jadi main kamera, ambil depan. Dapat tak? Hai. Seorang lagi, adik nama apa? Zati jadi kameraman yang ketiga. Ambil angle yang sama, rakam. Tapi rakam dalam satu masa, betul? Rakam dalam satu masa, format yang sama, ratio yang sama. Maksudnya okey, kalau melintang semua ambil rakaman melintang. Kalau guna format 1080, semua guna 1080. Tahu tak 1080 tu apa? Stabilizer lah. Tahu tak stabilizer? Dia panggil OIS lah, dia panggil EIS lah. Dia sebenarnya benda tu fungsi dia sama dah. Fungsi dia adalah untuk bila kita rakam video tu dia tak akan memberi gegaran yang kuat. So video kita bila buat slow motion jadi cantik. So video kalau boleh kena ada stabilizer lah. Stabilizer ni banyak ada. Kalau handphone tu tak ada, kita kena pakai gimbal.
Tapi sekarang ni zaman makin lama makin maju. Dan dia dekat smartphone ni selalunya kalau Android lah, Android ataupun iPhone memang dia dah ada stabilizer lah. Kenapa ramai orang ambil iPhone sebab apa? Dia tak tahu sebab apa. Sebab kamera dia lawa. Selain daripada tu, betul tak? Kualiti dia. Habis tu kalau Android tak okey. Android kalau kita pakai Huawei ke, kalau kita pakai apa dia? Ada kawan datang? Buka Man, dia ganggu tandas tadi. Okey. Okey, kebanyakan orang ambil iPhone. Jadi cikgu ni pun ada jugalah ni yang dia nampak ni. Ada masanya cikgu akan edit juga gambar tu. Sebab tak kena dengan cerita rasa cikgu. Warna dia, buat warna iPhone ni ada yang pada iPhone cikgu ni ke warna wah-wah. Macam kuning-kuning. Jadi cikgu kena adjust sikit lah supaya dia dalam warna yang natural. Kedua, smartphone ke ataupun iPhone ke Android ke, dia ada stabilizer dia memang cukup baik. Jadinya kalau kita nak buat video, memang nampak smooth lah. Memang bila kita banyak bergerak pun tak nampak sangat stick ke. Nanti cikgu akan tunjuk 100% video yang cikgu buat menggunakan handphone ni. Dan yang cikgu buat pun video ni memang dah masuk untuk ADM lah. So sampai sekarang kalau untuk ada untuk maklumat ada lah kampung yang cikgu tuliskan ni, kampung desa Budi dah termasuk untuk mewakili bahan untuk anugerah kampung desa Madani. So kita orang akan bertanding untuk tingkat kebangsaan lah. Dan kalau menang akan dapat limon duit lebih kurang dalam 40,000 lah. So baru ni kita dah menang lebih kurang dalam 30,000 untuk desa Mudi. So cikgu pun bertugas untuk multimedia. Jadi cikgu kena buat 100% untuk video-video memang cikgu yang buat untuk bertanding tu. So nanti cikgu akan tunjuk video yang cikgu hasilkan lah. Memang menggunakan handphone ni. So jadinya satu lagi kelebihan iPhone tu smartphone bagi ibu sama. Yang penting kita tahu apa fungsi dia. Kalau kita dapat handphone yang mahal pun tapi kalau kita tak tahu guna memang no point lah. So ada kena ingat, pertama kamera kena terang, gambar tu kena jelas, video kena jelas. So kalau gelap kita edit dia terang sikit. Itu yang paling penting. Terangkan dia punya lain kan. Kedua, kalau gambar dalam video tu shape, macam mana kita nak elakkan cara dia shape. So dari kita tentukan handphone tu macam mana, nak berjalan tu macam mana. Jangan rakam macam terlalu laju sangat. Kita pegang slow-slow, kena gerak slow-slow. Cara berjalan pun kena berjalan berlari, berjalan guna-guna. Dia adalah kaedah-kaedah dia. Okey, yang seterusnya kita tengok bajet sini. Okey, yang ni dia mic, audio kena jelas, gambar tak ada, video tak gegar. Okey, yang ni ni tak apa ni untuk edit lagi. Okey ni, pasal tak? Adik kena tahu kalau kita nak buat video ni, gambar atau video, adik kena tahu sekarang ni kita nak ambil view apa. Ini boleh tengok lah macam ni. Angle semua tulis nota. Main peranan penting. Sebab angle ni dia menceritakan suasana. Tiba-tiba pernah tengok lah dalam TV3 kan, TV7 kita tengah sedih. Kalau tengah sedih, contoh isteri dia tengah sedih, cameraman dia akan ambil angle apa? Faham tak angle? Maksudnya dia akan ambil close up ke ataupun ambil jauh ke. Lagunya macam mana? Kita masuk dulu susunan yang video yang kita nak masuk dulu. Putih yang mana? Background ni kita masuk dulu. Kita dah masuk. Okey, yang ni audio. Audio ni cikgu dah settle dah. Cikgu dah ada lagu dah. Ini lagu cikgu. Tadi tu pun lah kan, yang ada bunyi-bunyi lagu cikgu. Okey, kalau perasan kan, kat sini suara kuat kan. Tapi kat sini suara slow sebab cikgu nak masuk audio untuk yang kawan kita tadi. Kalau suara ni kuat jadi tak dengar lah jadinya. Cikgu kena slowkan audio sebab nanti sampai dekat sini nanti akan ada audio untuk yang kawan kita. Okey, so untuk tu ni semua boleh semua boleh buat cikgu laju sikit lah. Okey, first kali kita akan guna overlay lah.